Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang memegang yang dinamakan Sijil Wakaf Tunai untuk membangunkan Kompleks Anjun Husnul Khatimah, sebuah pusat untuk mendidik manusia mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendidik manusia mati dalam husnul khatimah, mendidik manusia mati dalam keadaan Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Di sinilah satu-satunya dalam dunia tempat tuan-tuan dan puan datang seminggu ataupun duduk di sana beberapa bulan, beberapa tahun untuk belajar menyediakan diri dengan bekalan-bekalan untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama tempatnya ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Kampung Lebu, Bentong Pahang, Darul Makmur, di tanah 7 ekar yang diwakafkan oleh Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang melantik Yayasan Husnul Khatimah mengeluarkan sijil mutawali untuk kami membangunkan, menguruskan, dan bila siap tahun harapan dalam bulan 7 kami mengisi ada 7 program, 6 jangka pendek dan 1 jangka panjang di tempat itu insya-Allah. Saya sedang memegang namanya Sijil Wakaf Tunai. Denominasinya ini RM10. Ada yang RM20, ada yang RM50 dan yang terakhirnya ada yang RM100. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Saya harap tuan-tuan mari kita sama-sama. Selamat kita membantu, selamat kita menyumbang, selamat kita mewakaf. Allah redha kepada tuan-tuan dan Allah redha kepada kita semua insya-Allah.